Kimi, Ya bos. saya rasa saya nak berhenti merokok. Alhamdulillah bos. Saya sebenarnya dah lama dah bos saya nak cakap, tapi itulah. Bos kan bos saya kan. Saya memang tak suka sangat bos isap rokok. Yalah, bos pun dah tua. Bau pun tak sedap lah bos. Walaupun kereta ni kereta bos kan. Lepas tu, satulah saya nak cakap sikit bos. Merokok tu haram di sisi Islam bos. Uish, apa kamu ni? Banyak ulama kata haram lah bos. Bini saya pun marah saya berhenti merokok. Tapi kalau saya happy je bos berhenti merokok. Kenapa busuk sangat ke mulut saya? Sangat-sangat busuk bos. Saya lebih rela bau longkang bos. Jahatnya kamu. Saya cuma nak berhenti merokok je. Yelah, baguslah bos. Berhentilah bos. Tolong bos. Bukan, sekarang ni tempat yang kita nak pergi jauh lagi. Saya tak tahan, saya gian ni. So saya nak berhenti, nak merokok sekejap. Masa bos nak suruh saya berhenti tepi bos nak isap rokok? Betul, berhenti R&R depan ni. Amboi mulut. Tiba-tibanya haram lah, longkang lah, apa semua. Bos, Saya nak berhenti untuk merokok. patut saya pelik bos kata Datin marah bos nak berhenti merokok. Patut saya nak buat macam mana ni? Saya memang tak boleh berhenti merokok sebab saya ketagih dah. Sebenarnya bos, kalau bos nak berhenti merokok, saya nak suggest produk ni bos. Isnasa Stick by Grits. Tu apa tu? Ini bos hidu je bos. Kalau bos gian, bos hidu, hilang gian tu bos. Jadi boleh berhenti merokok? Boleh berhenti merokok. Tengok bagi saya. Bos cuba. Memang elok lah ni Isnasa Stick ni. Elok bos. Banyak testimoni yang dah berhenti merokok dalam masa 21 hari. Itulah, kalau ikutkan Datin dah lama dah suruh saya berhenti merokok. Tapi Yalah, saya tak mampu nak berhenti lah sebab dah hisap lama dah rokok kan. lagi pun haram bos kan. Amboi. Bos, sorry. Macam ni lah. Saya dah lama dah perhati. Asal ada peluang kamu libas saya. Saya ingat bos dah insaf tadi. Saya bantai. Saya nak berhenti untuk merokok, bukan nak berhenti merokok. Aduh. Tak apalah, kamu pun berhenti juga. Bos, saya memang dah lama dah berhenti merokok. Saya pakai Isnasa Stick tu lah bos. Jadi Saya bukan suruh kamu berhenti merokok. Saya suruh kamu berhenti kerja. Bos. Bos. Sebab kamu bukan main lagi. Oi, tabur sedap kat mulut. Bos. Dia kata longkang lagi wangi daripada mulut saya semua bagai. Bos, saya minta maaf bos. Tadi tu bukan saya bos. Habis apa? Kerasukan. Saya minta maaf bos. Saya nasib baik kamu bagi saya Isnasa Stick ni. Jadi saya boleh maafkan kamu kali ni. Faham? Bukan mulut saya je tahu longkang. Kamu pagi-pagi pun saya tak tahu. Loji mana kita lalu ni? Mulut saya ke? Saya tak merokok bos. Oh, mulut saya juga loji tu.